Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Pulau 8. Berikut merupakan tugasan berkumpulan bagi video bahan bantu mengajar bagi mata pelajaran matematik tingkatan 1. Kami memilih topik 10, perimeter dan luas, manakala subtopik adalah 10.1 iaitu perimeter. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang. Yang pertama adalah set induksi. Bagi set induksi, guru menggunakan paparan slide bergambar untuk ditunjukkan kepada murid supaya murid boleh memikirkan cara mengukur panjang keseluruhan pagar dan maksud ukuran di sekeliling suatu bentuk. Setelah murid menjawab soalan daripada guru mengaitkannya dengan topik pelajaran pada hari ini iaitu perimeter. Selanjutnya, pada langkah 1 ialah pengenalan perimeter dan cara pengiraan. Di sini, guru menggunakan paparan slide bagi menerangkan mengenai maksud perimeter, cara pengiraan dan contoh pengiraan. Seterusnya, guru meneruskan pembelajaran dengan aktiviti mengira perimeter bersama-sama. Guru juga menunjukkan kepada murid cara mengukur objek sebenar dengan menggunakan pembaris. Seterusnya adalah langkah 2, iaitu aktiviti berkumpulan, iaitu checkpoint game. Di sini, murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 6 ahli kumpulan. Pada aktiviti ini, guru menjalankan aktiviti stesen pembelajaran yang terdiri daripada 6 stesen, iaitu checkpoint pertama adalah ukur dan kira, checkpoint kedua flashcard pantas, checkpoint ketiga match the perimeter, checkpoint keempat Kahoot quiz, checkpoint kelima secret mission dan checkpoint keenam adalah perimeter detektif. Sebelum aktiviti dimulakan, guru memberikan kertas jawapan kepada setiap kumpulan. Seterusnya adalah tayangan video menunjukkan bagaimana aktiviti ini berlangsung. Pada checkpoint 1, ukur dan kira, pelajar dikehendaki untuk mengukur buku, meja dan kotak pensel menggunakan alat pengukur iaitu pita pengukur dan pembaris. Checkpoint kedua iaitu flashcard pantas. Di sini, pelajar dikehendaki untuk mengira perimeter setiap bentuk dengan pantas. Checkpoint ketiga adalah match the perimeter. Di sini, pelajar diperlukan untuk memadankan kad bentuk gambar dengan jawapan perimeter yang betul. Pada checkpoint keempat iaitu Kahoot quiz, di sini pelajar diperlukan untuk menjawab kuis digital menggunakan template yang disediakan. Kemudian, checkpoint kelima adalah secret mission, iaitu soalan berbentuk kebat. Di sini, pelajar perlu memilih salah satu daripada 3 soalan yang diberikan dan menjawab serta menunjukkan langkah penyelesaian. Dan checkpoint terakhir adalah checkpoint 6 iaitu perimeter detektif. Di sini, pelajar perlu memilih salah satu daripada 3 soalan dan menjawab soalan berikut. Seterusnya, pada langkah 3, guru memberikan lembaran kerja kepada setiap murid untuk dijawab selama 15 minit untuk pentaksiran guru. Guru membimbing murid semasa aktiviti ini dijalankan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.